Skim Jaminan Kredit Perumahan Madani, atau ringkasnya SJKP Madani, adalah inisiatif kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang tidak mempunyai pendapatan tetap, seperti pekerja gig, peniaga kecil, dan mereka yang bekerja sendiri, untuk memiliki rumah sendiri. Skim ini memberi jaminan pembiayaan perumahan, terutamanya kepada mereka yang sukar mendapatkan pinjaman melalui saluran bank konvensional. Syarat kelayakan. Untuk memohon, anda mestilah memenuhi kriteria berikut. Warganegara Malaysia, berumur 18 tahun ke atas. Pinjaman dua generasi juga dibenarkan. Terbuka kepada mereka yang berpendapatan tidak tetap, seperti bekerja sendiri atau secara freelance, dan juga mereka yang berpendapatan tetap. Pembelian mesti untuk rumah pertama yang akan didiami, sama ada rumah baru, rumah sedia ada, atau rumah lelong. Jumlah bayaran balik semua pinjaman anda mestilah tidak melebihi 65% daripada pendapatan kasar bulanan. Rekod CCRIS anda tidak boleh menunjukkan tunggakan melebihi 2 bulan dalam tempoh 12 bulan terakhir. Tiada sebarang rekod kredit negatif dalam tempoh 24 bulan terkini. Dokumen diperlukan. Untuk membuat permohonan, anda perlu sediakan dokumen seperti berikut. Dokumen rumah, perjanjian jual beli asal, atau borang tempahan rumah, atau resit bayaran muka, penyata akaun bank atau simpanan 6 bulan terkini, jika ada, penyata KWSP atau cukai pendapatan terkini, surat pengesahan kerja, dokumen sokongan, salinan kad pengenalan, surat pengesahan, jika ada, lesen perniagaan, kad nelayan, atau permit taksi, mana yang berkaitan. Surat akuan bekerja sendiri, disahkan oleh JKKK, penghulu, ketua kampung, penjawat awam grade A, atau pengurus cawangan bank. Skim ini meliputi pembiayaan gadai janji hingga maksimum RM360,000. Ini termasuk sehingga 100% harga rumah, serta sehingga 20% tambahan bagi kos seperti insurans MRTA atau MRTT, perlindungan rumah jangka panjang LTHOT, yuran guaman, penilaian, kos ubah suai, dan pembelian perabot. Keseluruhannya, jaminan pembiayaan boleh mencecah sehingga 120% daripada harga rumah. Tempoh bayaran balik boleh sampai 35 tahun, atau mengikut tempoh pinjaman yang diluluskan mana-mana yang lebih pendek. Pinjaman dua generasi juga dibenarkan dalam skim ini. Pembiayaan di bawah skim ini adalah untuk rumah berharga tidak melebihi RM500,000. Jika anda ada sebarang soalan atau ingin tahu lebih lanjut, sila hubungi. Telefon 03 2096 5000. Email enquiry@sjkp.com.my. Sekian penerangan mengenai skim jaminan kredit perumahan madani, satu usaha kerajaan untuk memastikan lebih ramai rakyat Malaysia, termasuk mereka yang bekerja sendiri dan berpendapatan tidak tetap, berpeluang memiliki rumah sendiri. Jika anda rasa skim ini sesuai untuk anda, jangan ragu untuk dapatkan maklumat lanjut atau mula kumpul dokumen yang diperlukan. Semoga maklumat ini bermanfaat dan membantu anda dalam perjalanan memiliki rumah impian. Jumpa lagi dalam perkongsian akan datang.